Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Sahila binti Abu Yazid daripada Sekolah Menengah Datuk Muhammad Saman. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar bab 6, Sains tingkatan 3, 6.4, pengiraan kos penggunaan elektrik. Standard pembelajaran kita hari ini adalah 6.4.4, iaitu menghitung penggunaan tenaga elektrik, kuasa, masa dengan mengira kos penggunaan tenaga elektrik bagi peralatan elektrik. Baiklah, kos penggunaan tenaga elektrik. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, menyatakan formula pengiraan tenaga elektrik. Kedua, mengira kos penggunaan tenaga elektrik menggunakan formula. Ketiga, menyedari kepentingan penjimatan tenaga. Konsep tenaga elektrik. Pertama sekali, murid-murid kena faham unit biasa iaitu kilowatt jam. Formulanya adalah tenaga elektrik kilowatt jam sama dengan kuasa darab masa. Yang kedua, kos dia bersamaan dengan tenaga elektrik unit darab kadar sin per unit. Contoh soalan. Mari kita jawab sama-sama. Sebuah cairan elektrik iaitu 2 kilowatt digunakan selama 10 minit. Kadar cas elektrik ialah 21 sen per unit. Jadi, berapakah kos penggunaan tenaga elektrik tersebut? Langkah pertama, sediakan kalkulator. Tenaga elektrik sama dengan 2 kilowatt darab buka kurungan 10 bahagi 60 tutup kurungan. Tekan sama dengan. Iaitu kamu akan dapat 1/3 kilowatt jam. Langkah kedua, kos 1/3 darab 21 sen sama dengan 7 sen. Jadi, kos penggunaan elektrik adalah sebanyak 7 sen. Baik, mari sama-sama membuat aktiviti 6.11 iaitu audit kos. Murid-murid sila scan QR code yang saya sediakan di bawah. Baiklah. Pertama, kumpul bil elektrik selama 3 bulan, kaji corak penggunaan tenaga dan cadangkan cara menjimatkan elektrik. Laksanakan penjimatan elektrik selama 3 bulan. Banding dan kongsikan dapatan anda dengan pelajar-pelajar di sekolah. Baik, hari ini kenapa kita perlu jimat elektrik? Ada tak anda terfikir? Yang pertama sekali adalah kurangkan jumlah penggunaan elektrik pada catatan di bil. Yang kedua, kurangkan pembaziran tenaga. Yang ketiga, lindungi alam sekitar. Adakah anda terfikir apakah langkah penjimatan yang anda boleh lakukan di rumah? Baik. Jom kita uji diri dengan scan QR code yang saya sertakan di sini di sana. Uji cepat soal imbas kaji. Semoga berjaya. Sekian, terima kasih.